Kerajaan melancarkan Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara 2026-2030 yang mengandungi 102 inisiatif berpasihkan 4 tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelan tindakan ini akan menterjemah asas dasar sosial negara yang diluncurkan pada tahun 2024 agar manfaatnya dirasai setiap lapisan masyarakat. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara 2026 hingga 2030 ini mesti menjadi jambatan antara dasar yang kita rangka dengan kehidupan rakyat yang dilalui. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Berucap pada Majlis Pelancaran Pelan Tindakan Berkenaan pada Khamis, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyentuh mengenai tekanan ekonomi dan ancaman cyber kini yang menjadi risiko baharu yang perlu ditangani segera. Justeru beliau mahu pelaksanaan pelan ini beralih daripada sekadar memberi bantuan kepada memperkasakan rakyat selain bergerak secara bersepadu dan lebih bersifat mencegah. Bagi aspek pelaksanaan, kerjasama pelbagai pihak diperkukuh tanpa bekerja secara silo. DSN 2030 yang diterajui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merupakan rangka kerja komprehensif untuk membentuk masyarakat Malaysia yang inklusif, progresif dan berdaya tahan.